minta bagi pendengar khas berhubung dengan masalah niat. Lah niat bayar apa? Saya pergilah hurai. Habis huraian tu, tapi dah huraian tu tak ada siapa tak tanya. Habis tu dia terus peluk saya, dia bangun, ada 2 orang peluk Ustaz. Tapi dia cakap Arab lah. Dia cakap Arab dah faham ni Ustaz juga ni. Kan? Dia kata ini bawa clear, dia kata. Lama ni tak clear masalahnya. Itu lah kita. Tak boleh baca ni. Tapi tak ada lah hurai pasal niat saja. Banyaklah syarat-syarat nak bagi surah Fatihah, syarat takbiratul ihram, syarat baca tahiyat, syarat semua syarat lah. Sujud sawi 2 kali. Orang faham tinggal kunut sujud sawi. Banyak, ada 7 sebab terlebih rakaat. Sujud sawi banyak lagi lah. Syarat dalam sembahyang sujud sawi dah banyak lagi. Masalah baca kunut orang duk Saudi duk ketikaikan bid'ah ada dalil semua saya bawa. Belajar. Aku telah duduk dalam kereta tadi, kita di bawah ni. Ada di belakang. Agak ada 35 minit, tapi bulan Ramadan ni 30 kan. Sebab dapat pahala tu lah, pahala banyak. Bulan Ramadan apa kali kena 70 kan. Jadi ini buku di atas buku yang tarikh lah, yang sampai ke Singapura, sampai mana-mana. Kita jemaah Islam Singapura. Yang lain tu saya tengah buat Matlain Badrain, apa nama Musalli itu siapa lah, Matlain juga sama. Ada yang buat baulah edisi Jawi pun ada tu, ada orang. Yang ni sebenarnya dulunya saya Sani, Sani. Tapi ada student daripada UAE, dia buat cadangan. Saya Sani lah. Besar kalau boleh saya buat kecil, senang. Okey lah, buat semua buat program kan, motivasi ada program yang mana boleh ni nanti buat kecil itu atur juga okey. Bi aqwalihim liyu'allimun nas, supaya mereka itu mengajar manusia dengan perkataan, mana dengan bercakap. Wa fa'ali, bercakapnya misalnya Rasulullah kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Macam mana kamu lihat aku macam itulah. Wa fa'ali, perbuatan sembahyang dia cakap, dia buat. Kan? Wa sukutihim, sukut mereka itu, sukutnya nabi-nabi tadi. Mereka nabi kalau tak cakap pun ya itu pengajaran. Contohnya kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada satu kes di mana bila Rasulullah mendapat wahyu mengatakan sembahyang bagi orang itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda, maka sahabat ni mana hati mereka tu maknanya nak buatlah, nak main wah ni, tapi macam mana kita duduk jauh-jauh, seorang duduk sana, seorang duduk sini jauh. Saya tak tahu Rasulullah. Kita kena buat, tapi bagaimana cara? Rasulullah kata tak apalah, kita kata sambillah satu masa kita bincang dan kita mesyuarat. Pada hari sekian-sekian dihebohkan hari sekian, Rasulullah panggil untuk kita berbincang dengan saya dalam satu masalah yang nak dibincangkan. Hari itu sampai semua pada hari. Rasulullah kata hari ini kita nak bincang masalah wahyu yang aku terima ni, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Lalu bagaimana nak buat ni, kita nak bincang sekarang. Di dalam ramai-ramai para jemaah tadi, sahabat, ada yang mencadangkan macam inilah. Saya cadangkan supaya kita bunyikan genap. Orang kampung tu buat daripada kulit belulang. Banyak orang tepuk kan. Nabi kata tak sah yang tu pokok Yahudi tu kayak tu dah. Seorang lagi bagi cadangan. Saya cadang kita pakai kita tiup seronai. Bunyi seronai tu tahu dah orang masuk tu kat mari kat sini. Dia kata yang tu pun tak boleh, tu Nasara punya tu. Gini maknanya dulu. Sampai hari ni kan. Ada seorang pula bunyi loceng. Tu nak loceng tak ada dekat kita.
hari Jumaat, hari apa? Hari Ahad kan? Hari Ahad punya teng awak Yahudi tahu kan? Penuh tadi. Nabi kita tak boleh itu semua orang kafir atau sahaja ikut mereka. Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kan minhu. Siapa yang meniru sesuatu kaum itu maka dia masuk dalam golongan itu juga. Ini senyap masuk tak kata apa. Tak apa ni lah. Ada nampak lah semua orang buat lekat dah. Betul orang tu. Tak ada apa, tak apalah kita bersurat hari ini. Hari lain kita sama pula, kita percaya bincang pula. Balik tak berapa hari, Abdullah bin Jabir mimpi. Jabir bin Abdullah kan, Abdullah bin Jabir itulah. Mimpi, dalam tidur dia tu, dia nampak ada satu orang tua duk bawa barang-barang perniagaan. Duk bawa kata pergi tanggung. Dia pun tahan. Dia kata dia nak beli ni. Orang tua dalam mimpi tu, dia tanya nak buat apa ni? Orang dulu orang niaga, dia tanya juga, pembeli tu nak buat apa? Orang sekarang tak tanya lagi, yang penting lagi habis banyak, lagi habis laku, lagi bagus kan? Orang dulu lagi. Tanya macam mana? Kan? Dia kata, saya nak panggil, bila masuk waktu tu nak beritahu saya nak tiup yang ni. Yang ni saya nak gendang, saya nak bunyi loceng, saya nak bunyi kan? Oh, dia tetap satu-satu. Saya cadangkan awak cari tempat tinggi, naik di tempat tinggi tu, macam bukit tu. Awak lau kuat, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat suara tu. Kan? Sebutlah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali juga. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Dia pun terjaga. Bagusnya. Kan? Dalam mimpi dapat. Kita pernah mimpi dah bunyi-bunyi betul ayat Quran ke apa hadis dia. Dah. Pernah mimpi tak? Pernah. Dan sebulan berapa kali mimpi? Saya tak pernah mimpi. Saya kalau mimpi betul. Saya mimpi jumpa tunggu Syekh Abdul Qadir Jalini. Yang kerap jumpa dia. Mimpi. Kemudian duduk tak lama, bapak mentua saya, dia telefon ke saya, dia kata, Lim, dia kata, boleh tolong ayah. Kata apa? Pergi ke airport lah. Dia duduk dulu lah. Dia duduk sini, duduk sekitar ni. Dekat sikit. Begitu pun makcik Sabah. Tak pergi. Ni tunggu makcik Sabah. Tak dia nak mari kombo anak dia. Kaki punya lelaki. Masa dalam perjalanan tu saya tanya makcik. Saya mimpi ayah makcik banyak kali. Dia kata kebetulan ni gambar dia pada ada makcik bawa. Tak pagi nak tunjuk kat saya. Saya nak cerita dia. Kata bunyi-bunyi orang yang bunyi-bunyi tinggi. Suka pakai baju tu, baju bah, jalan yang tengkat. Sambil dia bawa tengkat. Dia kata memang tabiat dia tu. Kelaziman dia lah. Orang yang begini. Dan hidup dia ni banyak membaca, tulis dan tak kan. Tu senjata tu Haji Turbai tu. Ayah dia tulis. Banyak lagi lah. Lepas tu habis dah. Saya kata mana nak baca. Kita ada gambar. Allahu Akbar. Inilah suatu fatih yang saya tengok. Maknanya mimpi dia betul ya. Itulah Syekh Muhammad Al-Mandiri. Dan banyak lagi mimpi, banyak betul. Sebelum perang Iraq dulu pun mimpi dunia ni duduk perang. Lepas tu tak lama sebulan dulu bentuk di Iraq. Perang Iraq. Dan juga sekali
Dan mimpi tengah duk bawa kereta tu, mimpi sebijak kereta Mercedes meletup, bakar tengah jalan. Cuma nampak meletupnya, tapi di mana tak nampak tu nampak meletupnya. Esok pergi sejam, mau rumah, dalam dia bawa kereta tu, depan Mercedes. Oh ni kereta mimpi mana ni? Dah. Jadi itu. Saya mimpi mak saya pernah sakit. Saya belajar setahun sekali balik saya belajar Thailand. Jadi ke mana pun nak balik juga minta tu, saya nak balik itu mak saya sakit. Tahu mana dia ni? Mimpi. Boleh percaya mimpi dia. Saya percaya mimpi dia. Jadi boleh sampai rumah. Tak berani nak rumah sebab tengok orang penuh ni, kita apa hal? Orang mati ke apa ke? Kan? Tapi saya mimpi mak saya sakit. Ni kayak orang ni, kayak ular. Rupanya memang orang ramai tu mari tengok mak saya. Saya tak berani nak rumah kayu. Tak boleh nak buat ayah mak, buat ayah saya. Tak boleh kalau tak cuti sekolah balik mak. Tapi tak boleh kena sakit ni jadi saya naik juga lah. Naik ayah seronok dapat mak sakit. Ada saya tak dapat mimpi. Itu ternyata mimpi dia betul kan? Saya buat. Kalau mimpi memang pernah mimpi. Dalam mimpi tu jadi macam satu peristiwa. Itu bila berapa lama masa kemudian rasa macam pernah tengok. Itu dia. Sebab tu Nabi kata ittaqi firasatal mu'min. Hendaklah kamu takut firasat orang beriman. Orang beriman Tuhan bagi tunjuk update. Jadi itulah kena ingat. Dan begitu nak cerita bahawasanya kita dengan agama macam itulah. Ya. Kalau kita ni ikhlas hidup dengan Tuhan akan tunjuk sebenarnya Tuhan. Okey. Jadi Abdullah bin Jabir tadi mimpi esok ni pagi-pagi terus pergi rumah Rasulullah sampai awal. Tak pernah sampai pada masa tu. Terkejut Rasulullah pun. Kita silap masuk. Apa hal? Dia kata semalam saya mimpi macam mana? Panilah kita duk bincang pasal masalahnya macam mana nak panggil kawan-kawan yang bila nak sembahyang, nak berkumpul buat sembahyang doa ni. Kau mimpi macam mana? Dia kata saya dalam mimpi tu ada orang bawa ni penyembah penjagaan ni, saya tahan, saya ambil ni. Dia tanya apa? Dia kata saya buat ni nak panggil dalam surat tu, saya nak bunyi yang ni lah. Dia kata tak sah. Dia ajar saya lah. Apa dia? Kamu ingat kan? Ingat. Dia pun baca lah Allah Akbar. Semualah sampai habis. Rasulullah kata alangkah baiknya kalimat-kalimat yang kamu dapat dalam mimpi. Itu Rasulullah kata dia. Kemudian saya tak apa ingat ni. Kalau tak silapnya Rasulullah diam. Lepas tu 2-3 hari kemudian. Tapi ada riwayat menyatakan Rasulullah suruh dia pergi cari apa nama Bilal ibn Rabah. Sebab dia ni orang kulit hitam, orang apa nama suara dia kuat, nyari bersih, orang yang duduk je. Cari dia. Bila masuk waktu suruh dia azan. Suruh dia lawankan tu azan tu. Kata Rasulullah, suruh aku cari kau nak beritahu lah mimpi dia. Dia pun tak apa lah. Masuk waktu dia buat azan. Abang azan tengok subuh. Orang dengar surah apa nama Bilal ibn Rabah ni. Kan? Kau tak bangun. Di mana ada bunyi ni? Kau nak cari tempat. Kau duduk tempat. Kita kan kalau tempat tu kita bila dia dekat lagi dia kuat lah. Akhirnya sampai sembahyang lah. Itulah. Dan akhirnya dia ni Bilal ibn Rabah ni yang kita gunakan hari ni. Title dia tu makna jadi satu title lah. Nama dia tu nama Bilal bin Rabah ibn Rabah. Tapi hari ni siapa dia tukang azan? Orang panggil Bilal. Mana Bilal? Dia bukan nama Bilal, gelaran. Kan? Itu dia punya kelebihan. Jadi
Jadi Rasulullah senyap, Rasulullah setuju, Rasulullah itu dua suku tihim, Rasulullah dia mana benda bagus ini. Kan? Okey. Fayalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalafatan. Maka lazimlah bahawa tidak ada pada semuanya itu menyalahi li amri maulana, dengan perintah li amri, bagi perintah Tuhan, bagi perintah Allah Subhanahu wa taala, allazi nakhtaruhum, yang Allah memilih mereka itu ala jami'i khalqi, kepada untuk semua makhluk ini, kan? Wa aminahum ala sirri wahyi, ya. Dan wa aminahum, dan memberi amanah kepada mereka itu ala sirri wahyi, di atas rahsia wahyunya yang diterimakan. Jadi makna di sini hak Nabi buat ni makna semuanya betul, tak ada menyalahi, mukhalafah dengan perintah Allah, tak ada. Itu kata makna fatanah. Ini maknanya mustahil Nabi buat benda tak betul. Wa yu'khadhu minhu, dan dipahamkan juga daripada kalimah kalimah Muhammad Rasulullah itu jawazul a'radil basyariyyati 'alaihim, harus segala sifat-sifat kemanusiaan. A'rad mana sifat, harus segala sifat kemanusiaan bagi mereka itu, 'alaihim, kata mereka. Sebab mereka itu manusia. Bila kata Nabi dan Rasul, mereka itu manusia, bukan malaikat. Kalau Allah Ta'ala lantiklah, maknanya Rasul malaikat, siapa nak terima? Tengok malaikat pun takut dah, kan? Malaikat nak menyampaikan kita, malaikat pun kita takut, macam mana lagi? Maka sebab itulah Allah nanti Allah pilih manusia juga yang jadi khalifah, yang menjadi Rasul di muka bumi ini. Supaya biar sama-sama kita mudahlah. Dia Nabi, dia Rasul, dia terdapat, dia manusia. Tak adalah kita peliar dengan dia. Nampak? Mudah terima Nabi kata begini-begini, aku terima wahyunya begini. Ya, mudah kita terima. Itu dia guna hikmah. Kan? Maka sifat mereka itu ada sifat kemanusiaan, harus bersifat dengan sifat kemanusiaan. Sifat manusia apa dia? Yang harus makan, minum, semua harus, bukan wajib. Makan wajib kan? Tak kan? Jangan dengar wajib tak makan mati. Harus. Dia yang jadi wajib itu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan darurah. Berperang, dah tak ada apa dah. Nak cari beras kat mana? Kan? Ubi kayu lah makan. Kalau tak makan, kita jadi kurus, kita bagi sakit, bagi lama sakit, bawa pada mati. Sedangkan kita tahu makan itu yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Ketika dalam keadaan darurat kena makan. Kan? Keadaan darurat lain apa tak? Keadaan macam hari ini tak ada orang yang kata tak boleh makan hari ni. Kan? Nak nasi ke, nak roti canai ke, semua ada. Kan? Itu lain. Itu harus nak makan kan? Kan? Kampung sedapnya masalah, bukan bagi makan. Kan? Ambil. Nah. Tak mesti bagi makan juga. Kan? Wajib makan ni dalam keadaan tertentu saja. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu tu kepada kebinasaan. Dan tahu tak makan boleh jawab sakit, maka tu makan jadi wajib. Kan? Makan jadi wajib. Sebab tu kalau peringkat teruk sangat, daging babi pun boleh makan. Firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. وما أكل السبع إلا ما زكيتم. Diharam kepada kamu darah, diharam kepada kamu bangkai, diharam kepada kamu daging babi, diharam kepada kamu segala binatang yang tak soleh. Kan? Illa maturitum, kecuali kamu dah terpaksa. Dah terpaksa makan. Terpaksa, tak boleh. Jalan dah tak larat dah ni. Kan? Pergi memancing, pergi memburu, datang masuklah hutan, saya kejar. Orang kita suka kan, awak senapang saya kejar. Saya ada sahabat dia tu, apa nama, Ustaz Bakar, kita menjadi negara dulu.
Dia kalau pergi mancing, dia pergi memburu, selalunya kijang lah. Dah dapat dia telefon lah. Telefon Salim, nak kijang. Ada kijang. Nak. Ada dekat. Bagi. Ada boleh makan kita kawan-kawan bagi lah. Kita mana ada masa tu macam ni. Tak pergi hutan lagi. Tak ada. Tinggal je makan. Jadi boleh dah makan. Ada sekali tu borong dedaut. Borong bunyi kan. Tinggi tak tingginya. Bila dia tembak kena jatuh, Allah besar macam bilik ni. Panjang. Duduk dia tembak kiri. Tanya ulama kita boleh makan. Dia bekat-bekat dia masak. Makan dah turun pun. Dan kita pun kalau mati pun kita punya roh kita akan masuk dalam mulut borong hijau di dunia. Jadi borong hijau tu saya tak pernah tengok, tapi bila ada kursus buat kursus ni kepada hakim di Soh 9 buat di Teluk Kemang, dia ada satu program betul-betul kan, tengok video pakai dia punya alat tu pun 1.2 juta bulan lah, padang bulan. Dia kata sebelum tu nak cerita sikit, dia kata Hussaini dalam saya duk buat benda ni, maknanya kerja yang diberi tugas saya lah. Tapi sekali itu kita cuba teropong tu, ada satu benda hitam di atas langit, seketui kan. Bila teropong dengan benda tu, rupanya borong juga, borong semua hijau borong tu. Saya bertanya, tapi dia cakap, dia kata, Cik Hussain ni masanya yang ni lah yang saya jumpa dalam hadis, kita orang mukmin ni bila mati, roh kita masuk dalam burung, disambut oleh burung hijau. Dia berjalan tu segrup. Dia bulan Julai baru sampai ke Malaysia. Mana dia round dunia. Saya kata boleh tak saya nak ni. Dia kata tak apa, kerana bulan Julai besok kau ni saya telefon. Tapi dia tak telefon. Lupa. Ada. Dalam hadis dia sebut burung merah, burung hijau tu. Memang hijau semua. Itu berapa jauh tu. Kita tengok seketui tak gerak. Rupanya tu gerak tu. Macam kalau terbang kita tengok kan, halus kan. Nampak kan macam tak